المصطفى سيدنا صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Sekian. Saya balik kepada Kak Su. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah atas bacaan surah Al-Kahfi ayat yang terakhir itu ya. Hari ini kita akan meneliti apakah mesej yang Allah tinggalkan untuk kita, Allah berikan untuk kita dalam surah Al-Muzammil tu. Surah yang popular dengan kalau kita panggil apa ni? Surah orang berselimut kan, yang berselimut. So rasanya buat apa ni cikgu dah bersedia ya. Allah. Okey, kalau macam tu nak serahkan teruslah pada cikgu untuk apa ni berkongsi apa mesej yang sebenarnya yang apa ni yang diberikan pada Allah dalam ayat ni
ayat yang cukup panjang, setengah muka surat. Dan pastinya banyak yang dapat kita kutip. Walaupun satu ayat sejam tak cukup sebenarnya. Kan cikgu kan? Okey, kalau macam tu saya serahkan terus pada cikgu untuk tadabbur surah ni supaya kita sama-sama faham dan boleh amalkan nanti. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara saya? Suara dengar, Alhamdulillah. Cuma video tu macam tersekat-sekat sikit. Tapi tak apa. Suara memang tak ada masalah. Jelas. Um, Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Alhamdulillah, ya, Alhamdulillah pada pagi ini 5 hari bulan Januari 2026. Ya, kita semua Alhamdulillah masih lagi Allah berikan rezeki ya untuk berada dalam majlis ilmu, dan sudah pastinya lah ya bersama-sama kita ini ramai insya-Allah malaikat-malaikat yang duduk bersama-sama dengan kita. Dan terlebih dulu saya ingin mengucapkan ribu terima kasih kepada kita punya apa tu pemudasyara lah ya, ataupun MC ataupun moderator kita, iaitu Puan Su okey. Dan juga tahniah Alhamdulillah ya, bacaan zikir-zikir kita tadi telah dibimbing ya dengan baik sekali. Begitu jugalah bacaan ya surah Al-Muzammil ini, iaitu untuk ayat 20 tadi ya, oleh yang dibaca oleh Ustazah. Alhamdulillah begitu baik sekali. Syukur Alhamdulillah. Jadi alunan-alunan zikir, alunan ayat yang ke-20 ini ya amat menyentuh hati ya, sedap didengar, dia sudah sentuhlah sebab ia adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi insya-Allah lah hari ini saya cuba nak berkongsi lah ya. Saya ni bukanlah orang yang tepat lah ya sebenarnya. Ya, cuma kita cubalah ya buat yang terbaik ya supaya dapat kita sebagai peringatan ya. Maknanya semua orang dah tahu ya sebenarnya insya-Allah ya, cuma kita nak, orang kata nak panas-panas mula je. Insya-Allah ya. Okey, jadi apa yang ditugaskan kepada saya pada hari ini adalah ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir untuk surah Al-Muzammil ini. Saya cuba nak sharekan skrin, dan saya harap skrin saya ini dapat dilihat lah ya. Dapat ya, boleh tengok ya, MC boleh tengok. Dapat. Alhamdulillah. Okey, jadi di awal tahun ini ya, semungkinnya kita telah dah refleks baliklah 2025 2025 yang begitu banyaklah catatan ya, pengalaman apa semualah experience kita yang menggembirakan ya, yang mungkin ada sedikit kesedihan sebab tak tercapai dan sebagainya kan lah. Jadi insya-Allah lah ya, kita cuba baiki pada tahun ini, kita semak balik kita punya big why kita, apa yang kita nak capai ya. Mungkin kita kena susun lebih lagi strategi yang dapat merealisasikan big why kita. Semestinya lah ya sahabat-sahabat semua dan saya jugalah ya telah setkan big why apa yang kita nak capai ya, insya-Allah. Kalau kita umur-umur macam ni ataupun umur yang muda pun ya, semestilah kita nak memperbanyakkan lagi amalan-amalan kita ya. Kita nak
Maksudnya di sini kita tambahkan amalan tetapi kita nak elakkan daripada dosa-dosa. Jadi dosa-dosa yang paling banyak adalah yang mudah sangat adalah dosa kita sesama manusia lah. Ya, okey. Jadi hari ini berkaitan dengan surah Al-Muzammil, ya, iaitu surah yang kalau dalam Al-Quran kita, ya, surah yang ke-73 ayat 20. Al-Muzammil ini adalah bermaksud orang yang berselimut. Okey, jadi kalau kita nak huraikan orang yang berselimut ni macam-macam lah, ya. Okey, yang sedang berselimut dalam tidur, yang berselimut tak buat apa-apa dan sebagainya lah, ya. Okey, jadi sedikitlah pengenalan, ya. Sedikit pengenalan yang saya akan kongsikan pada pagi ini iaitu berkaitan dengan surah ini, ya, surah Al-Muzammil. Tempat turunnya adalah Mekah, ya, Makkiyah. Jadi sudah pastilah kalau kita dah tahu kalau di Mekah ini surah-surah begini mestilah lebih kepada mengukuhkan akidah lah, ya, mengukuhkan iman, ya. Okey. Jadi jumlah ayatnya tak banyak sebenarnya, 20 sahaja. Hmm. Jadi dalam konteks surah Al-Muzammil ini, ya, boleh kita katakan sebagai ia diturunkan ketika Nabi Muhammad SAW sedang berselimut, ya. Maknanya keadaan di situ, di sini, di Mekah itulah, ya, kaum Quraisy merencanakan strategi lah untuk menghentikan dakwah Rasulullah, ya. Jadi di situlah maknanya cabaran Rasulullah, ya, untuk mengatasi, ya, kaum Quraisy ini yang hendak menghentikan dakwah beliau, dakwah tauhid beliau, ya, dakwah tauhid baginda. Jadi perintah utama dalam surah ini adalah berkaitan dengan bangun solat malam, ya, qiyamul lail. Itu perintah yang utamanya lah, ya. Okey. Dan membaca Al-Quran dengan perlahan-lahan tartil. Okey. Jadi di sini untuk kita nak berdakwah, ya, mestilah kita kena membuat persiapan di mana, ya, di mana kita perlu membuat persiapan, sama ada persiapan fizikal itu sudah pasti kan. Banyak dah kita bincangkan, ya. Surah Al-Hadid apa sebagainya kan, ya. Jadi kita juga perlu membuat persiapan dari sudut kerohanian, dari sudut dalaman kita. Jadi semayang malam ini adalah suatu teknik yang amat berkesan untuk kita nak mengumpulkan kekuatan dalaman kita. Kalau fizikal kita kuat, ya, tetapi dalaman kita ini lemah, ya, tak boleh buat apa-apa juga, terutama dalam untuk berdakwah. Mudah terasa, mudah tersinggung, mudah drop dan sebagainya kan. Jadi surah Al-Muzammil ini adalah surah ke-73 dalam Al-Quran yang menyerulah Nabi Muhammad SAW yang berselimut untuk bangun malam, ya, untuk mendirikan solat. Jadi surah ini menggalakkan solat malam, ya, memberi keringanan dan juga pada awalnya memerintahkan untuk solat malam, ya, dan di akhirnya, ya, Allah memberi keringanan. Ini yang best ni, motivasi Allah memberi keringanan bagi yang Allah itu maha mengetahui, ya, yang uzur, yang sakit dan sebagainya. Tetapi pelaksanaan solat malam ini tetap dititik beratkan. Okey. Dan seterusnya, ya, kita lihat maksud uh, apa ni daripada ayat 20 tadi yang telah dibacakan dengan baik sekali oleh Ustazah. Okey, saya bacakan sepintas lalulah dan saya letakkan bentuk poin-poin, ya. Sesungguhnya Tuhanmu, wahai Muhammad, mengetahui bahawasanya, di sini bahawasanya, ya, engkau bangun, engkau bangun sembahyang tahajud, ya, maksud ini tafsir lah, ya. Ada tafsir menyatakan engkau bangun ni maksudnya sembahyang tahajud
ya. Selama kurang dari 2/3, ya, kurang daripada 2/3 malam, maknanya awal-awal malam, ya, dan selama 1/2 malam, ya, setengah, maknanya mungkin dalam pukul 12 lebih-lebih tu ke, ya, dan selama 1/3 malam. 1/3 malam ni dah dekat dengan subuh, pukul 3, pukul 4, ya. Dan demikian juga dilakukan oleh segolongan dari orang-orang yang bersama-samamu. Jadi bukan Rasulullah sahaja, tetapi para sahabat juga melaksanakan tuntutan ini untuk bangun malam, ya, kerana hendak menepati perintah yang terdahulu. Maknanya perintah terdahulu itu adalah yang diminta, disuruh untuk bangun malam, ya. Padahal Allah jualah yang menentukan dengan tepat kadar masa malam dan siang. Okey. Ia mengetahui bahawa kamu tidak sekali-kali akan dapat mengira dengan tepat kadar malam itu. Jadi maknanya di sini kadar malam tu memang manusia ni tak boleh nak kira dengan tepat. Hanya Allah sahaja yang dapat mengira dan mengetahuinya. Lalu ia menarik balik perintahnya yang terdahulu dengan memberi kemudahan kepada kamu. Inilah rahmat Allah, kasih sayang Allah, ya. Begitu luas kasih sayang Allah kepada kita semua. Oleh itu, bacalah mana-mana yang mudah kamu dapat membacanya dari Al-Quran dalam sembahyang. Jadi ada para sahabat yang membaca surah-surah yang panjang kan, sampai bengkak-bengkak kaki, ya. Ia juga mengetahui bahawa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala amat mengetahui, ya, dia tahu, ya, apa yang berlaku kepada hamba-Nya. Dalam pelaksanaan itu, ya, di awal surah tu, ya, ada yang sakit, ya, tak tidur malam seluruh malam, ya, solat malam kan, ada yang sampai sakit-sakit, ya, tak cukup tidur. Dan yang lainnya orang-orang yang musafir. Mungkin orang musafir ini, ya, adalah musakah-musakahnya, ya. Okey, masalah-masalah tempat-tempat fizikal dan sebagainya, masa, ya. Jadi Allah beri kemudahan, ya, untuk orang sakit, orang yang musafir di muka bumi ini untuk mencari rezeki dan tempat dari limpah kurniaan Allah. Dan yang lainnya lagi adalah orang-orang yang berjuang pada jalan Allah. Ini adalah orang-orang yang mungkin yang berperang, ya. Maka bacalah mana-mana yang sudah kamu dapat membacanya dari Al-Quran. Dan dirikanlah sembahyang yang serta berikanlah zakat. Tentulah, ya, dan apa jua kebaikan yang kamu kerjakan, ya, sebagai bekalan untuk diri kamu. Kita nak buat kebaikan ni untuk diri kita sebenarnya, ya. Tentulah kamu akan mendapat balasannya pada sisi Allah sebagai balasan yang sebaik-baiknya dan yang amat besar pahalanya. Dan mintalah ampun, kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Innallaha ghafurur rahim. Okey. Sadaqallahul azim. Okey, jadi seterusnya, ya, di sini apakah peringatan, ya, apakah peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 20 ini, ya, ayat yang sebagai penutup surah Muzammil ini, ya. Jadi di sini seperti yang telah saya nyatakan tadi, kandungan utama adalah, ya, keringanan ibadah. Di sinilah kasih sayang Allah, rahmat Allah amat luas, ya, memberi keringanan dalam beribadah, ya, sebab Allah Maha mengetahui, ya, bagaimana keadaan hamba-Nya. Jadi Allah tahu, ya, Nabi dan para sahabat tidak mampu menetapkan waktu solat malam ini secara tepat. Sama zaman dulu kan dia tak ada teknologi, ya, yang menentukan masa-masa ni. Dan
secara berterusan lah ya. Lalu Allah memberi keringanan ya, belas kasihan Allah kepada hamba-Nya, di mana ayat sebelumnya diperintahkan untuk mengerjakan solat malam. Okey. Jadi di sini keringanan ibadah untuk ayat 20. Kemudian yang kedua, keringanan ibadah yang seterusnya ya, rahmat Allah yang seterusnya ya, peringatan Allah yang seterusnya adalah berkaitan dengan bacaan Al-Quran. Jadi bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran ya, sebab keringanan. Allah mengetahui ada yang sakit, ada yang sedang dalam perjalanan, ya, ada yang sedang berjihad di jalan Allah. Okey. Jadi di situ ada dua perkara keringanan yang telah Allah kurniakan kepada kita berkaitan dengan solat, waktu solat, bilangan solat ya, dan juga apakah yang kita baca dalam Al-Quran mengikut kemampuan kita. Dan di sini perintah ya, Allah memberi peringatan kepada dia bahawa perintah beliau, perintah Allah ya. Jadi perintah Allah, dirikanlah solat ya. Dirikanlah solat, wa aqimus salah ya, wa atuz zakah. Ini partner yang selalunya berpasangan-pasangan. Dirikanlah solat ya, solat wajib ya, dan perintah yang sebenarnya tunaikanlah zakat. Zakat ini adalah wajib ya, yang perlu kita tunaikan. Kemudian perintah lagi ya, Allah memberi peringatan kepada kita ya, berilah pinjaman yang baik kepada Allah. Maknanya di sini pinjaman adalah kita berbentuk infak lah ataupun derma di jalan Allah. Ini dah banyak kali kita bincangkan berkaitan dengan memberi pinjaman. Jadi kalaulah contohlah kalau di dunia ini kan, orang yang dah kaya, bos kita contohlah ya, nak nak meminjam dengan kita. Nak meminjam dengan kita. Sedangkan bos kita tu adalah orang kaya, orang senang, maknanya pemikirannya lebih luas, dia ada strategi-strategi tertentu. Sudah pastilah kita yang ni memberi pinjam, maka Allah akan balas ya, akan balas ya yang di luar dugaan kita. Maknanya tak berbaloi dengan apa yang kita bagi pinjam. Jadi di sini motivasi lah ya, motivasi di mana ganjaran ya, dan motivasi ini adalah janji Allah. Kalau manusia janji-janji kadang tak ditepati, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala ya akan menepati janji-janjinya. Itu adalah hak kita dengan Allah ya, insya-Allah. Jadi di sini motivasi ataupun ganjaran janji pahala ya, apapun kebaikan yang diperbuat, yang kita buat, tak kisah apa-apa kebaikan yang dilaksanakan ya. Saya masih lagi terngiang-ngiang ya, saya rasa sahabat-sahabat pun kenal Ustaz Mat Kecil. Ustaz Mat Kecil ni adalah orang yang Soho lah kan, dia berasal daripada Terengganu. Beliau telah menginap di tempat saya sebab beliau ada ceramah ya, ceramah di Masjid Poyo. Jadi saya masih ingat lagi dia punya nasihat dia ya. Jadi kita di umur-umur macam ni, kita buat sahaja apa-apa amalan ataupun apa-apa tindakan amal soleh. Amal soleh ni semua benda-benda yang baik. Ya, benda-benda yang baik. Apa-apa sahaja kita buat saja. Jadi sebelum kita melaksanakan sesuatu benda, kita apa tu, kita semak diri kita, okey benda ni baik, okey kita buat ya, sebagai motivasi kepada kita. Dan di samping kita berzikir kan, berselawat dan melaksanakan amal-amal soleh, dan kita pastikan setiap hari setiap saat kita elak daripada dosa. Negatif, tak ada dosa kalau boleh, tapi kita bukanlah maksum ya. Okey. Jadi di sini ya, dan Allah tutup dalam ayat 20 ini ya, dan di hujungnya ya, maknanya Allah kata mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Innallaha ghafurur rahim. Itulah ya suatu penutup yang amat cantik.
Tidak ke mana perginya kita ini, ya. Kita setinggi langit, kalau kita nak pergi kita akan jatuh juga, dan kadang kita tak boleh nak menembusi bumi ini. So kita mestilah mohon ampun kita kepada Allah, ya, sebab sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebab dalam sesuatu tindakan kita, dalam apa-apa yang kita laksanakan, ya, kita bimbang, ya. Contoh kalau kita buat program, contoh kita buat program apa semua kan, mungkin ada lah kita menyinggung hati, mungkin ada kita tak buat dengan sempurna apa yang mereka target. Jadi dalam pelaksanaan kita untuk melakukan amal soleh, ya, jadi kita perlu juga memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakan lagi, ya, kalau kita melakukan apa benda dosa-dosa, lebih-lebih lagi lah kena bertaubat, ya. Okey, dan banyak dah kita bincangkan apakah keistimewaan kelebihan untuk kita mesti dah memohon ampun, ya, dan juga bertaubat, insya-Allah. Okey, sekarang ni tazakur, ada maknanya tindakan kita lah, ya. Apa yang perlu kita lakukan, terutama saya lah, ya, daripada ayat 20 ini, insya-Allah, ya. Yang pertama apa yang saya nak cadangkan untuk diri saya adalah di sini, ya, dalam ayat tadi ada flexibility dalam ibadah. Uh, Inilah indahnya Islam. Memang indah sangat-sangat Islam ini, ya. Tak ada tandingan, ya, kalau sekarang dengan agama-agama lain. Jadi Allah mengutamakan kemudahan dan kemampuan hamba-Nya. Kemudahan, kemampuan diri dia, ya. Dan Allah ni tidak membebankan. Islam itu adin, Islam itu mudah, dengan kadar yang tidak mampu. Jadi sesuai keadaan. Maknanya kalau kita sakit, cara-cara sakit, kan, cara semayang duduklah, semayang atas kursi, tapi kita kena deepkan lagi, ya, macam mana cara-cara untuk kita nak semayang atas kursi, nak semayang duduk, ya. Kita kena deep, kena belajar banyaklah. Dan saya amat apa tu bersyukurlah dalam Kementerian Kesihatan. Mereka telah mengadakan satu jabatan ataupun satu structure di mana ada ustaz yang boleh membimbing, ya, pesakit-pesakit yang tidak dapat melaksanakan solat. Di hospital sebenarnya ramai sangat, ya, orang-orang sakit yang tak solat. Sedangkan solat itu wajib selagi kita hidup. Jadi Alhamdulillah, ya, Kementerian Kesihatan telah mengadakan satu position, ya, untuk membimbing, ya, para ustaz ini membimbing. Tetapi kita tak tahulah bagaimana keberkesanannya. Tetapi kita sebagai keluarga yang terdekat ataupun kawan, bagi saya lah apa yang boleh kita bantu mereka, ya, yang dalam keadaan sakit ini, ya, salah satunya yang pertama adalah berkaitan dengan solat. Solat ini bergantung apa yang mereka mampu, kan? Okey. Musafir, ya, ada juga keringanan-keringanan, dan juga orang yang sedang berjihad. Kita pernah tengokkan apa tu askar-askar macam mana dalam filem-filem Islam lah dan filem lain, macam mana cara mereka solat apabila dalam keadaan bertempur. Okey, di situlah, ya, kasih sayang Allah yang amat luas. Kemudian dalam ayat 20 ini juga, ya, hubungan ibadah. Jadi hubungan ibadah ini, ya, kita melaksanakan ibadah bukan sahaja tuntutan kita dengan Allah. Maknanya hubungan kita dengan Allah, apa yang Allah suruh, apa yang Allah larang, ya, hubungan kita dengan Allah. Ya. Tetapi kita juga, ya, menghubungkan ibadah kita dengan sesama manusia. Ini yang ramai ataupun adalah segelintir dia tak jaga dengan manusia. Apa yang dia nak kata, dia kata. Dia nak buat manusia ni macam robot. Apa yang dia cakap macam ni, okey, terus jadi. Ya, sedangkan itu adalah proses pendidikan. Bila proses pendidikan untuk nak apa tu, menilai, mendidik masyarakat, ya, masyarakat seseorang ini dia perlu ada masa, takes time. Tak boleh cakap ini terus jadi. Okey, kamu ni katakan
kita nak memperbaiki akhlak murid-murid di sekolah kan. Kita cakap dalam perhimpunan yang begini-begini, tapi kita rasa macam bila kita cakap tu benda tu telah berubah. Tak semesti macam tu. Ya, mungkinlah hidayah itu akan datang setahun dua nanti dia akan berubah. Ya, tetapi pendidikan ini memerlukan proses. Ya, jadi ayat ini ya menyatukan ibadah fizikal. Ibadah fizikal maknanya Allah suruh kita dirikan solat, kan, keluarkan zakat, itu fizikal. Ya, apa yang kita nampak kan, tetapi ia ada hubung kait dengan Allah dan juga hubung kait dengan manusia. Ya. Jadi ibadah harta maknanya kita perlu berinfak, bersedekah, meminjamkan harta kita yang Allah pinjamkan itu kepada Allah SWT di jalan fi sabilillah. Dan ibadah lisan. Ibadah lisan. Jadi dalam ayat ini Allah terrangkum ya semua ibadah lisan, iaitu Allah kata bacalah Al-Quran. Sebab itu Al-Quran itu adalah panduan hidup kita, manual penghidupan kita. Kalau mesin basuh, handset dan sebagainya pun, laptop ada manual cara guna ya. Jadi di sini Al-Quran ini adalah manual penghidupan kita. Jadi begitu hebat ayat 20 ini ya. Maknanya Allah gabungkan hubungan ibadah-ibadah dalam bentuk ibadah fizikal, ya, dalam bentuk ibadah harta dan sebagainya. Begitu juga dalam bentuk lisan. Okey, jadi inilah yang perlu kita buat. Dalam setiap hari kita cek kita punya checklist diri kita, bagaimana hubungan-hubungan ibadah ini, adakah kita telah melaksanakan ya. Contoh kalau kita buat solat hajat, solat tahajud. Jadi bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia? Bagaimana sedekah kita? Ya, bagaimana silaturahim kita dan sebagainya. Okey. Kemudian persiapan kita untuk akhirat. Persediaan akhirat. Sebab mati ni dia tak ada bau. Ya, mati ni dia tak ada bau, tak ada tanda. Ya, orang yang koma boleh hidup bertahun-tahun. Kita ingat orang koma dan orang aksiden sebagainya itu cepat boleh mati kan. Tetapi orang hidup-hidup ya, boleh mati serta-merta. Ramai sekarang ni. Jadi persiapan kita perlulah untuk akhirat. Jadi kita teruslah ya berbuat amal soleh ya, dan memohon keampunan. Itu pasangan dia. Buat amal-amal soleh dan kita kena memohon keampunan sebagai bekalan untuk hari kemudian. Kita tak tahulah berapa hari macam saya, tak tahulah berapa hari lagi ya kita nak meninggalkan dunia yang kita sayang ni kan. Dunia yang hanya kepura-puraan, dunia yang bukan permainan ini. Tak. Kerana jadi kita tak tahu. So, kita kena sentiasa membuat persiapan. Minda kita sentiasa membuat persiapan. Tapi, jangan ditinggalkan dunia. Sebab dunia ni adalah tempat kita bercucuk tanam. Mentang-mentang kita ni rasa nak mati, duduk kat masjid aja, duduk dalam bilik, kurung diri saja, kan? Kurung diri, duduk atas tikar semayang saja, kan? Jadi di situ ya ada hadis-hadis katakan ya kalau nak kiamat esok pun hari ni kena bercucuk tanam lagi. Okey. Jadi persiapan akhirat kita. Senang aja formula dia. Banyakkan pahala, banyakkan keredaan Allah, kurangkan dosa, lepas tu sentiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kemudian kita nak membudayakan qiyamul lail ataupun solat malam. Inilah yang akan saya nak tekankan nanti. Ada slide khas untuk qiyamul lail ni ya. Jadi qiyamul lail ni ada pendapat ulama mengatakan bahawa hadis pun ada yang mencegah dosa dan menghalang penyakit. Jadi macam mana yang dikatakan sebagai menghalang penyakit? Kalau mencegah dosa tu maknanya sebab kita bila kita qiyamul lail, kita banyakkan memohon ampun kepada Allah dan sebagainya. Menghilangkan penyakit. Ini ada ya kajian saintifik yang akan saya letakkan di slide yang seterusnya nanti. Dan kelebihan. Jadi sunnah yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul ya, hukum menunaikan solat tahajud adalah sunat muakkad. Ya. Dan solat tahajud adalah ibadah solat yang terbaik setelah solat fardu. Okey, ini ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerjakanlah solat malam sebab itu adalah
kebiasaan orang-orang soleh sebelum kamu. Ya. Juga suatu jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhanmu. Juga sebagai penembus segala amalan buruk. Ya, mencegah dari perbuatan dosa dan dapat menghalangi penyakit dari badan. Riwayat Tirmizi dan juga Ahmad. Itu hadis Rasulullah SAW. Okey. Sebenarnya ya, bangun solat malam ini adalah satu anugerah. Satu anugerah. Dia bukan daripada kekuatan diri kita. Ia satu anugerah yang Allah berikan. Kalau sebut anugerah, mestilah ada sesuatu benda yang kita buat. Macam di dunia ni kan, kita dapat anugerah. Pengetua cemerlang, guru cemerlang, apa. Mesti ada something-something yang kita laksanakan. Jadi, solat malam ini adalah satu anugerah, bukan daripada kekuatan kita. Okey, saya nak beritahu tadi kajian saintifik ya, solat malam ini. Okey, maknanya merungkai. Ini orang-orang muda mungkin set-set kita yang promo ni insya-Allah lah saya rasa telah menjadi satu budaya dah. Solat malam ini kan cuma tahap kualiti itulah yang kita perlu tingkatkan. Merungkai kelebihan solat tahajud dalam perspektif sains. Ini adalah suatu kajian lah ya yang saya ambil, yang saya baca. Ya, kajian ini dilakukan oleh ialah orang-orang bijak pandai ni ya, di mana daripada Universiti Mara. Ya, okey. Jadi kalau kita lihat dalam tahajud malam ni, macam mana nak besar sikit ya slide ni. Kita nampak ya dalam dengan kajian teknologi ni kita boleh ukur, kita boleh tengok gelombang-gelombang otak kita ni, gelombang-gelombang fikiran. Jadi semasa gelombang ni adalah satu tanda lah tu yang macam tu dia bergigi-gigi tu kan. Kita nampak kan bahasa biasa kat hospital kalau orang nak mati kan. Kalau nak tahu dia tu nak mati, dia dah mati, dia dah meninggal, gelombang dia akan straight. Maknanya tak ada apa-apa. Gelombang ni adalah satu tenaga ya, satu tenaga yang boleh digambarkan sebagai bentuk gelombang. Gelombang yang paling senang tengok adalah pergi tepi laut lah. Pergi tepi laut nampak kan gelombang macam tu. Itu paling nampak. Tapi kalau bentuk macam ni, gelombang macam ni kita tak nampak. Hanya kita paparkan di skrin saja barulah nampak. Okey. Jadi semasa solat tahajud, ya, semasa kita bangun malam, dia gelombang ni banyak ya. Banyak jenis gelombang lah, delta lah, alpha, macam-macam beta ya, gamma. Semasa solat tahajud, gelombang yang terpapar adalah gelombang alpha. Gelombang nama dia je lah gelombang alpha ni. Gelombang alpha tu yang satu, dua, yang ketiga tu. Yang banyak gigi-gigi tu. Jadi yang banyak gigi-gigi ni ya, maknanya dia membawa suatu frekuensi yang tinggi, getaran yang tinggi dan membawa tenaga yang besar. Sebab apa orang mati straight? Dah tak ada tenaga dalam badan dia dah mati. Sebab tu dia straight je gelombang dia. Kalau ngungit-ngungit tu mesti dia hidup lagi. Okey. Jadi masa solat tahajud ni gelombang alfa. Gelombang ini adalah ciri-ciri dia adalah gelombang yang frekuensi dia antara 8 hingga 13 Hz. Itu unit dia Hz tu. Ya. Dan dia punya tenaga dia amat besar lah. Paling besar. Jadi bila masa tu maknanya di situ, semasa kita solat, kita bangun malam itu adalah tenaga fikiran otak kita ni paling besar. Jadi memang sesuai lah ya, dekat situ kita nak berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nak memohon keampunan, nak berdoa untuk kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Dan untuk anak-anak cucu kita kan, ada kajian menyatakan bahawa apabila kita study dalam makna sebelum subuh, dan pengalaman kita juga kan, dia akan masuk, semuanya akan masuk cepat dalam otak kita. Senang nak ingat. Ini memang betul. Ya, inilah sebabnya. Okey, itu yang pertama ya. Saya ambil contoh dua saja untuk saintifik ini. Yang kedua adalah ya, ketenangan meningkat dalam sistem ketahanan badan.
ketenangan. Maknanya kita menjadi tenang. Jadi hidup ni kita nak tenang aja. Kita tak nak kelang kabut dalam dalam pemikiran kita, dalam minda kita, dalam rumah tangga kita, dalam family kita, dalam anak-anak kita. Kita nak tenang. Okey. Jadi di sini ya, dalam kajian menyatakan bahawa ya, kelenjar mainal yang merembeskan hormon melatonin. Jadi kelenjar ni dia akan merembeskan hormon paling maksimum ya. Kalau sahabat-sahabat tengok graf dia ni, graf dia naik 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 kan. Ni graf perembesan hormon melatonin lah. Hormon melatonin ni menyebabkan kita jadi tenang. Okey. Jadinya jadi di sini dekat puncak ni. Jadi dekat puncak ni dia start lebih kurang pukul 3. Ya, pukul 3 ke atas. Lepas tu dia siang hari dia akan turun balik. Jadi di sinilah ya. Okey. Maknanya di sini kalau kita nak tidur, saya ingat lagi ustaz doktor ya, doktor kita punya penasihat kita dia kata tidur yang berkualiti pukul 10, 10, 11, 12, 1, 2. Ya, 4 jam. 4 jam tu dia kedarab dengan 2. Kualiti tidur. Ya, dalam 6 jam ataupun 8 jam lah kita tidur. Jadi kita ambil masa tidur yang berkualiti, iaitu antara awal malam hingga tengah malam dan 10, 11, 12 dan 4 jam. Kalau 4 jam tu maksudnya kali dengan 2. 2 jadi 8 jam kualiti tidur kita di situ. Jadi di sini maknanya di situ ya. Jadi hormon ini menguranglah lepas pada waktu malam ya. Jadi oleh itu masa tersebut sesuai untuk menenangkan diri dan amat sesuai untuk melakukan tahajud di mana dengan mendekatkan diri dengan pencipta. Ya, seseorang akan memperoleh ketenangan. Okey ya. Jadi dapat kita simpulkan bahawa solat tahajud memberi banyak kelebihan kepada manusia di samping mengeratkan ya perhubungan dengan Allah ya kepada yang melaksanakan dan penghayatannya kita akan merasa kerugian lah ya besar sekiranya kita meninggalkan solat tahajud. Jadi kita pastikan macam kita ni lah ya, kita wajibkan pada diri kita. Bukan kata Allah yang suruh wajib, tak. Ya, maknanya kita pastikan bahawa solat tahajud bangun malam itu adalah salah satu benda yang perlu ya kita laksanakan. Jadi itulah antaranya yang dapat saya kongsikan berkaitan dengan merungkai kelebihan solat tahajud dalam perspektif sains. Ada satu lagi kajian ya di mana Mahathir berkata untuk kita menjadi sihat kan. Di mana apabila kita solat tahajud ya, malam, makna dia banyak pergerakan-pergerakan ya dalam badan kita. Maknanya di situ bila ada pergerakan yang kita nak angkat takbir apa semua ada pergerakan. Di dalam pergerakan itu semuanya adalah menyebabkan kita punya jantung ya berdegup dengan baik, paru-paru kita terbuka dengan luas ya. Itulah menyebabkan kita boleh sihat insya-Allah. Okey, yang paling baik lagi yang kita minta kan kita nak mati dalam solat tahajud. Insya-Allah mudah-mudahan ya. Okey. Yang seterusnya, ini slide saya yang terakhir, insya-Allah, iaitu tips mudah bangun solat malam. Solat malam ini adalah satu anugerah. Dia bukan kekuatan daripada kita. Kita perasan tak daripada our experience lah, daripada experience kita. Kadang-kadang kita rasa lemah sangat badan ni nak solat, nak bangun malam. Setengah orang tu lah tak tahulah siapa ya. Kita tak beritahu siapa-siapa ya. Dia boleh bangun pergi tandas, buang air dan sebagainya ya. Tetapi bangun tidur balik. Pergi masuk bilik tidur balik. Lepas tu dah tidur balik ni faham sajalah kan. Khabar-khabar subuh. Jadi di situ. Jadi kita kena berusaha lah ya. Dalam usaha kita ni ada yang berbentuk lahiriah. Maknanya di situ dalam bentuk fizikal apa yang kita nampak lahiriah. Ya, strategi lah. Ada 2 strategi yang untuk kita tip nak mudah bangun malam, terutama untuk orang-orang muda ni. Ya, yang pertama adalah lahiriah, fizikal, strategi kita.
Okey, dan satu lagi adalah batiniah. Maknanya apakah yang perlu kita lakukan dalam sudut kerohanian. Dia kalau buat lahiriah saja, tanpa sokongan batiniah, tak jadi. Ya, tak jadi. Ah, okey. Yang pertama, tidur awal. Elakkan aktiviti melalaikan seperti media sosial hingga lewat malam. Tidur awal. Macam kita ni, ya, tidur yang berkualiti kita. Kalau saya lah. Kalau saya pukul 9 lebih tu, pukul 9 lebih pukul 10 tu saya memang nak tidur. Saya masa saya di sekolah dulu memang lepas Isya tu terus saya tidur. Terus saya tidur lepas Isya tu, lepas tu mungkin menjadi habit dekat kita. Tapi masa ngaji-ngaji dulu pukul 1, pukul 2, pukul 1, pukul 12 baru tidur. Dah masa ngaji dululah. Masa kat universiti. Tapi bila kita bekerja, lepas tu bangunlah. InsyaAllah lah bangun pukul 3 ke. Masa tu lah barulah kita boleh buat kerja, buat gapo nak WhatsApp, nak gapo, okay? Nak buat strategi dan sebagainya. Jadi kita cubalah tidur awal. Ini untuk diri saya lah, ya. Kita cuba tidur awal. Lepas tu elakkan aktiviti ni tangan-tangan boleh cakap lah ni. Ya, elakkan aktiviti melalaikan. Ni TikTok lah selalu yang amat melalaikan, ya. Seperti media sosial lah, hingga lewat malam. Jadi bila bila main TikTok, main apa ni, main handphone, berbual ke apa ke, daripada pukul 10 sepatut tidur tu 9.30 tu, pukul 12. Dah, pukul 12 tu barulah nak tidur. Dah pukul 12 nak tidur, faham saja lah kan? Okey, jadi kita elaklah benda-benda tu, ya. Okey, insya-Allah. Ini letakkan jam loceng. Letakkan jam loceng tu jangan kat kepala tidur, ya. Ini untuk budak-budak muda lah mungkin, ya. Jangan letak kat kepala tidur. Kita letakkan jauh sikit. Apa strategi kita? Sebab kalau kita letak tempat tidur, kat kepala tidur, kita pun bangun pak kita tutup. Dia tak bunyi dah. Tapi kalau lebih jauh tu kan, lebih jauh tu kita kena jalan-jalan dulu, lepas tu baru kita. Jadi dengan harapan bila kita jalan-jalan tu maknanya kita dah lah jadi macam tambah sihat, tambah segar. Dan lepas tu kita kena nak merungkai ikatan-ikatan syaitan ni, kita masuk bilik air kan, kita berdoa, lepas tu doa masuk bilik air kan, lepas tu kita pun mandi dan juga kita solat, ambil air sembahyang, jadi kita akan rasa segar, boleh melaksanakan ibadah malam, insya-Allah. Kemudian satu lagi, makan malam tu. Makan malam tu jangan banyak. Terutama macam umur kita, jangan banyak. Kalau boleh tak payah makan malam pun tak apa. Tapi kalau nampak gasit sangat, makan yang benda light-light je, yang ringan-ringan aja. Mungkin minum ke. Sepatutnya minum boleh tak boleh dah, ya. Kalau orang jaga kesihatan betul-betul, ya, minum, makan semua dah tak boleh. Tapi bila kita ajar perut kita ni, dia akan jadi disiplin. Tapi kalau kita tak ajar, memang dia tak disiplin lah. Tapi kalau dah tak ada arwah lapar, makanlah, makan sikit-sikit je. Minum air, makan ringan-ringan, buah ke macam tu. Tak payahlah makan nasi, makan benda berat-berat sangat ni. Jadi makan malam ni sederhana, elak makan berat lah supaya badan tidak terasa berat. Sebab itu ialah Allah dalam bulan puasa kan, Allah adakan solat, solat tarawih. Sebab bila kita makan-makan, exercise. Bila kita exercise, jadi kita sihat balik. Okey. Kemudian qaitulah, tidur siang. Tidur siang iaitu tidur sebentar, bukan tidur lama. Kadang-kadang 5 minit pun dah cukup. Tidur sebentar di siang hari untuk tambah tenaga, untuk kita nak cas balik kita punya energi. Ya, selalunya kita tidur ni dalam pukul sebelum Zuhur lah. Ya, sebelum Zuhur, dan ataupun tak boleh buat sebelum Zuhur, lepas Zuhur. Ini adalah sunnah. Dan benda-benda ni, teknik ni, ya, dilaksanakan di tadika-tadika macam kat Jepun, dekat Korea. Mereka mengkaji sebenarnya, cuma mereka tidak beriman saja. Jadi mereka buat macam tu. Ya, dan juga di pejabat-pejabat, ya, mereka dinasihatkanlah untuk tidur sekejap. Sebab dia adalah recharge, cas balik tenaga kita, dan insya-Allah membolehkan kita mudah bangun malam, ya. Jadi mandi, masa tadi saya beritahu, mandi tu mandi air sejuk, lepas tu selang-seli dengan air panas, ya, supaya kita lebih segar, lebih kita bangun kan. Lepas tu ambil air semaya lah. Mulakan berperingkat-peringkat lah, ya. Mulakan dengan 2 rakaat dulu, ya, untuk bina istiqamah, jangan putus asa jika terlepas. Okey, dan satu lagi adalah cari tempat
selesa. Tempat yang selesa. Kalau tak selesa dalam bilik, kita carilah ruang-ruang yang selesa di rumah kita ya. Dan kita sediakan sejadah di tempat yang selesa untuk kita solat dan untuk kita mulailah insya-Allah. Itu lahiriah ya. Jadi benda lahiriah ni tidak akan berjaya kalau tidak disokong dengan batiniah. Okey, jadi batiniah ni adalah bentuk kerohanian lah maksud saya ya. Niat yang kuat. Dalam hati kita kena ada azam, kena ada bidwai. Tanamkan keazaman yang kukuh untuk beribadah kerana Allah semata-mata. Pasangkan dah niat itu ya. InsyaAllah Allah akan kabulkan. Lepas tu amalan kita. Ya, amalan kita kena banyak doa, banyak berzikir, ya, banyak istighfar dalam hari tu ya. Ah, kita boleh buat experience kalau kita lalai hari tu ya, tak berzikir banyak, banyak buat dosa. Malam tu berat kita nak solat, ya, nak bangun. Okey, lepas pada tu minta pertolongan Allah, mohon kekuatan dalam sujud terakhir solat fardu, ya, agar mudah bangun malam. Jadi yang paling penting hati yang bersih ya dari maksiat di siang hari. Di siang hari itu paling penting amalan kita ya untuk mendapatkan anugerah Allah beramal ibadat malam ya akan lebih mudah untuk bangun tahajud. Jika terasa berat, masa payah daripada 8 rakaat bulan puasa ya. Jadi biasa-biasa ni boleh 2 rakaat aja pun kadang-kadang gitulah dak. Jadi kita semak baliklah diri kita ni. Apa yang menyebabkan kita macam ni dan kita perbaikilah. Jadi itulah apa yang saya nak kongsikan pada pagi ini iaitu penekanan saya adalah ada untuk diri saya dan untuk saya nak kongsikan pada sahabat-sahabat ya berkaitan dengan solat malam ya. Okey. Dan tips untuk bangun malam lah ya. Tips untuk bangun malam uh, yang saya baca maksudnya sesiapa membaca akhir surah Al-Kahfi mungkin 10 terakhir ya untuk waktu dia ingin bangun malam nescaya dia akan bangun pada waktu tersebut insya-Allah. Ini kita boleh amalkanlah sebelum tidur 10 sekurang-kurangnya 10 surah akhir daripada Al-Kahfi. Jadi itu sajalah apa yang hendak saya kongsikan kepada sahabat-sahabat semua ya. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih ya kepada yang dan tahniah dan alhamdulillah yang boleh bersama-sama pada pagi ini. Jadi okey saya nak serahkan kepada Kak T ya ataupun kita nak buka macam mana Kak T siapa-siapa yang nak berkongsi pengalaman, nak tambah ataupun nak sebagainya lah ya mungkin bolehlah. Okey. Okeylah dipersilakan Kak T insya-Allah. Assalamualaikum Mas. Ni Salam. Mak. Kak Ti tak ada dalam live pagi ni. Jadi Alhamdulillah. Jadi sebagaimana Mas ada maklumkan kalau ada apa-apa soalan atau tambahan sila tu kemukakan pada Mas pada pagi ini. Silakan. Okay, silakan ya kalau nak nak berkongsi pengalaman, nak tambah ya mungkin sekejap kita bolehlah ambil masa insya-Allah. Okey, ada 44 ya mata memandang. Insya-Allah dipersilakan. Assalamualaikum. Tak ada ke? Datuk. Tak. Sila orang lain dulu. Tak ada? Okey, Datuk lah. Sila Datuk. Tak ada. Kalau saya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terbaiklah kita dapat pada pagi ini. Kan? Dalam semua perspektif. So itu benar-benar membantu kita lah. Membantu kita. Walaupun ramai kita dah tahu, tapi apabila diulang oleh Cikgu Mas, terutama yang saya tak tahu juga kajian sains tadi. Kajian sains tadi kita tak bagi perhatian sangat walaupun kita tahu sikit-sikit. Tapi terima kasih banyaklah Cikgu kerana telah kongsikan perkara ni dan yang paling kita harapkan agar kita semua sekali akan dapat akur pada peluang yang dibagi oleh Allah SWT. Sebagaimana kata Ustaz Mat semalam untuk kita berdakwah, maka tidak cukup dengan ilmu-ilmu yang kita ada tapi kita nak daripada Allah SWT
yang akan bagi pada kita melalui kita bangun malam, solat malam, baca Quran tartil, lepas tu istighfar dan banyak lagi lah. So, jadi kita dah tamat lah tadabbur surah Al-Muzammil, di mana surah Al-Muzammil ni adalah surah kalau ikut ni adalah sokongan kepada surah As-Saff. Surah As-Saff merupakan base kepada surah ataupun firman Allah yang kita bawa untuk perjuangan saving the ummah. Saving the ummah ni adalah kemuncak dakwah lah pada saya. Kemuncak dakwah, mana kita berdakwah untuk bawa masyarakat kembali pada Allah SWT, mereka baca, faham dan amal dan sampaikan Al-Quran. So, itulah yang kita lakukan dan untuk menguatkan kita, bahkan menguatkan semua sekali kita adalah pejuang, semua sekali kita adalah pendakwah. Maka itulah dibahagikan surah As-Saff kalau sekiranya kita dalam kumpulan, dan lepas tu dibagikan surah Al-Muzammil untuk kuatkan kita. So daripada surah Al-Muzammil kita dah selesai pada pagi ni. Pengajaran yang saya dapat nyatakan adalah yang pertama sekali, Qiyamul Lail ialah stesen jana kuasa pejuang. Bermakna Qiyamul Lail ni adalah jana kuasa pejuang, dan detailnya telah diterangkan oleh saya pada hari itu, diterangkan oleh Ustaz Ahmad dan diterangkan oleh Cikgu Mas kejap tadi. Dan yang kedua, bacaan perlahan untuk faham, meresap dan amat tartil kan. Tartil itu adalah bacaan perlahan, tujuan dia adalah untuk faham dan meresap dan untuk kita amal. Sebab kita kadang-kadang, kita kelemahan manusia ni, kita adalah kita berusaha faham, meresap, tapi kita tak berusaha amal. So sebab itulah perkara-perkara yang mudah pun kita tak amalkan daripada firman-firman Allah. Yang seterusnya adalah yang Allah Ta'ala nyatakan juga dalam ayat 5 berkenaan kaulan sakilah, kan, perjuangan yang berat. Yang ni kalau junjungan besar Nabi Muhammad SAW dulu, Allah SWT kejutkan supaya bangun, supaya bertahajud, adalah kerana Allah SWT tahu bahawasanya perjuangan dakwah ataupun perjuangan untuk membawa mesej Allah ataupun firman-firman Allah adalah perkara yang amat berat. Yang Allah sendiri adakan, Allah sendiri jadikan berat. Kalau Allah nak jadikan ringan pun boleh jadikan ringan. Tapi Allah nak jadikan berat, disebabkan itulah yang akan membentuk kita manusia, membentuk hamba pada Allah SWT. So amat berat, sebab itulah Allah SWT nak suruh kita bangun, nak bagi charge pada kita, agar kita apabila kita agaknya apabila kita jujur, ikhlas dengan perjuangan kita, maka kita akan dibantu oleh Allah SWT. Dan yang seterusnya, zikir dan tawakal adalah strategi hati menghadapi tekanan manusia. Di mana kita hendaklah banyakkan zikir, banyak bertawakal, berserah pada Allah SWT, kan? Mana, dan kita ingatlah bahawasanya Allah Ta'ala dah berjanji dengan kita bahawasanya Allah Ta'ala akan uji kita, kan? Allah Ta'ala akan uji kita. Itu yang bagaimana yang saya ada kongsikan juga di dalam di dalam kita punya WhatsApp, kan? WhatsApp ada ayat mana saya tengok. WhatsApp kita bermakna berkenaan dengan ujian. Allah SWT mana usaha Allah SWT mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillah wallazina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Kan, daripada ayat 142 surah Al-Imran, adakah kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga padahal belum lagi nyata kepada Allah wujudnya orang-orang yang berjihad, yang berjuang dengan bersungguh-sungguh di antara kamu, dan belum lagi nyata wujudnya orang-orang yang sabar, tabah dan cekal hati dalam perjuangan. So ini adalah peringatan daripada Allah SWT. Kita jangan rasa kita akan masuk syurga, kan? Walaupun
kita banyak dah buat apa-apa yang Allah SWT suruh, tapi Allah Ta'ala nyatakan sini bahawasanya menyangka bahawa kamu akan masuk syurga. Adakah kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga padahal belum lagi nyata kepada Allah wujudnya orang-orang berjihad. Maknanya kita naklah berjihad bersungguh-sungguh dan naklah sabar dan tabah serta cekal hati dalam menghadapi perjuangan. So ini kita harap kita semua sekali akan dapat dapat ikut sebagaimana Allah SWT nyatakan demi syurga kita masing-masing. Lepas itu pengajaran seterusnya adalah ada siapa nak cakap? Pengajaran 5, sabar terhadap gangguan, fokus kepada misi bukan provokasi. Bermakna sabar terhadap gangguan di dalam perjuangan kita untuk berdakwah dan sebagainya. Mana fokus pada misi kita. So lepas tu pengajaran yang seterusnya adalah ikhtibar Fir'aun. Penentangan keras itu realiti akibatnya berat. Mana kena ingat bahawasanya akibat yang Allah nyatakan dalam penentangan, kalau sekiranya kita menentang, mana apakah yang Allah telah tunjukkan yang telah jadikan pada Fir'aun. Yang seterusnya adalah keringanan syariat yang Rumah cuba bawa pada pagi ini adalah istiqamah ikut kemampuan, tetapi jangan tinggalkan asas. So alhamdulillah lah kita dah ada kena ada cara-cara kaedah bagaimana untuk kita dapat bangun malam. So sama-sama lah kita doakan, terutama diri saya sendiri, agar kita tidak miss bangun malam untuk kita berjumpa dengan Allah SWT. InsyaAllah. So itu sajalah. Sekali lagi terima kasih. Tahniah, tinggi-tinggi tahniah pada Cikgu Mas yang telah dapat menyampaikan penyampaian baik pada pagi ini. Silakan, siapa dia jadi pagi ini? Mama ke ataupun Mama ada. Okey, Mama ada. Tunggu. Alhamdulillah, terima kasih kepada Datuk, terima kasih kepada penyampai-penyampai pagi ini yang terdiri daripada membaca zikir Puan Mariani, Ustazah Rosna dan terutama juga kepada Mas dan amal jariah yang dikongsikan akan terus mengalir pahalanya kepada semua penyampai pagi ini. Semoga setiap huruf yang dikongsikan menjadi cahaya di dunia dan penyelamat di akhirat, insya-Allah. Jadi kita hendaklah terus melangkah dengan hati yang bersih, bersemangat. Kita masih lagi dalam tahun baru dan tawakal yang penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bahagia tu bukannya bahagianya bukan bila semua sempurna, tidak semestinya sempurna. Bahagia sebenarnya ialah bila hati reda dan terus berjalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Mama minta Mas bacakan doa pagi ni, silakan. Terima kasih Mama, terima kasih Datuk. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa keluarga kami, dosa masyarakat kami dan dosa seluruh umat Islam yang masih hidup yang telah meninggal dunia. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau sajalah yang mengetahui segala yang terbuku di hati kami. Hidupkanlah hati ini dan sampaikanlah hati ini kepada Engkau. Sembuhkanlah segala penyakit yang berada di hati kami. Selamatkanlah hati kami dari sifat-sifat yang keji dan jauhkanlah kami dari perkara-perkara yang boleh menyakitkan hati kami. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami ini hati yang sentiasa
dari masa depan kami di akhirat nanti, dan jadikanlah kami hamba-Mu yang sentiasa bersedia untuk menghadapi masa depan kami selepas mati. Ya Allah, Tuhan kami, hidupkanlah kami dalam iman dan matikanlah kami dalam iman. Selamatkanlah iman kami dari segala gangguan syaitan semasa kami menghembuskan nafas yang terakhir. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kesempatan kepada kami meminum air kolam Nabi kami Al-Kautsar. Selamatkanlah kami semasa menyembarangi titian Siratul Mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan kami, masuklah kami ke dalam syurga Engkau bersama-sama orang yang memasuki ke dalamnya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkenanlah permohonan kami ini, mustajabkanlah doa kami ini dengan berkat Nabi kami Muhammad SAW dan dengan berkat amalan kami yang paling ikhlas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, Terima kasih semua. amin. Allahumma amin. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la